Aku tak tahu lah, selama aku pakai perfume, aku rasa aku spray dengan cara yang salah. Sebab sekarang ni aku dah tahu lah cara spray yang betul. Tapi ni bukanlah 100% betul. Ini cara aku. Pagi ni aku pakai Jojo Venom. Yang di mana sebelum ni aku ada pakai. Sebulan lepas, aku dapat longevity dia 4 jam sahaja dekat kulit aku. 4 ke 5 jam macam tu. Tapi lepas aku cuba satu cara ni, iaitu dengan cara aku spray perfume. Macam biasalah dekat push point. Tapi aku cara spray tu lain tau. Aku tembak tepat-tepat dan pada masa sama aku tekan sampai habis. Tapi selalunya aku akan tekan sampai habis, dia akan tekan macam ni tau. So aku tekan macam tu. Tapi sekarang aku akan tekan macam yang aku buat awal first tadi. Dan lepas aku buat eksperimen dengan cara yang macam tu kan, aku dapat longevity untuk Jojo Venom ni 7 jam dekat kulit aku. Solid 7 jam. Dan sama juga dengan Selfie daripada Blanco yang aku dah review semalam dia punya longevity dia. Cara pemakaian aku sama macam Selfie Blanco yang semalam tu. Sebab aku expect Blanco ni dia harganya murah. Tapi orang kata lah, ramai orang kata tak tahan lama. Jadi aku cuba try cara lain dan aku dapati cara yang aku guna first tadi waktu aku cakap yang aku spray semprot kasih lama tekan sampai habis, lepas tu dekat satu point sahaja aku tembak, dia boleh tahan lama, lebih lama daripada sebelum ni aku pernah pakai dengan cara yang kedua tadi aku cuba macam tu yang macam tu. So secara ringkas ni, kalau korang nak longevity yang lama dekat kulit korang kan, korang spray, biar spray tu tekan sampai habis, lepas tu korang fokus dekat pulse point, dekat tempat nadi ni 1, 2, lepas tu 3, 4. Kalau nak spray kat leher, boleh spray satu kali je dekat belakang ni. Tapi kalau nak tinggal belakang, korang spray kiri, kanan, kasih sampai habis lah. Macam aku buat tadi masa mula-mula tu. Dan pemakaian aku sama je macam yang first masa aku pakai Jojo Venom tu. Aku pakai indoor dengan suhu bilik. Bukan under aircon pula. Aircon, bukan account. Dan lepas ni kalau aku nak test longevity untuk sesuatu perfume, aku akan test dengan cara macam tu lah. Selama ni kalau aku overspray, aku memang akan zzz je tu. Tapi ni adalah salah satu cara lah untuk kasih perfume tu tahan lama kat kulit. Bukan 100% betul dan bukan 100% salah. So ikut orang juga. Dia ikut kulit orang tu juga. Tapi aku yakin Jojo Venom ni 7 jam kat kulit aku. No cap.